Oi, besar-besar udang ni. Tu. Bang. Kau bukan ada kawan ke? Kau jangan. Kau dah makan-makan kedai aku sekarang. Aku nak kena bagi bulan pula. Janganlah cakap. Aku dah rekod lah. Ui, kedai baru Mak Rentan dah buka ha. Ui, desa Mak Rentan tu. Selamat datang. Ini step penting, capai bakul dulu. Kau tengok kat sini, sup ayam masak lemak udang asam pedas tetel, ayam masak lemak kari kambing. RM5 je sebungkus. Dia hari biasa RM5. Dan hari ni, hari Jumaat RM3. Dia memang kuat bersedekah ni. Berlambak-lambak daripada makanan-makanan Korea, dia kek-kek, dia kopok-kopok, dia dessert-dessert, dia semua ada kat sini tau. Kalau kau nak tahu dekat sini, dekat 100 jenis menu ada. Ambil je lah mana kau suka. Macam semua aku suka ni. Dengan kek batik dia, cheese lele. Cheese lele. Kau masuk je bahagian dessert dia, juling-juling mata tengok ha. Tak nak pun capai juga, tak nak pun capai juga. Ambil bang. Dah ambil boleh bayar. Adab tu jaga bang. Duduk belakang, kau potong-potong barisan. Sekeh kan. Ni, mari sini aku nak tunjuk kau. Lauk RM5 dia tadi. Ayam masak merah, kari kambing, udang masak lemak dia. Menangkap. Shell out dia boleh buat RM5. Kau tengok dengan kupang dia, dengan lala dia, dengan lalu. First time aku jumpa Big Mac Popiah macam ni ha, penuh daging. Siapa yang teka-teka hari katok tu boleh makan sushi dia. Yang ini abang tahu awet-awet mesti suka kan durian cream. Meja banyak boleh santai duduk makan. Bang, soal parking kau jangan risau bang. Parking dia besar. Bergema desa Mak Rentan dekat Padang Temu Melaka tu ha. Waste je.